Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azim Ashraf bin Azza Azwil. Nama saya Puteri Kristina Syakira binti Azmai. Dan nama saya Humairah binti Muhammad Razi. Hari ini kami daripada Kuala 8 ingin membentangkan amali syarahan umum yang bertajuk Komunikasi Berkesan dalam Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia pengurusi majlis yang dihormati, barisan penilai yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan umum yang bertajuk Cabaran Komunikasi Berkesan dalam Era Digital. Hadirin yang dihormati sekalian, kita kini hidup dalam sebuah dunia yang bergerak pantas dipacu oleh kemajuan teknologi digital. Telefon pintar, media sosial, aplikasi persidangan, video dan pelbagai platform komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Komunikasi yang dahulunya mengambil masa berhari-hari kini berlaku dalam sekelip mata. Namun, persoalannya, adakah komunikasi kita semakin berkesan atau sebaliknya semakin bermasalah? Di sebalik kemudahan teknologi, pelbagai cabaran telah muncul dan menuntut kepekaan serta kebijaksanaan kita sebagai seorang pengguna. Hadirin sekalian, cabaran pertama yang ketara dalam komunikasi digital ialah salah tafsir mesej. Mengkomunikasi melalui teks, emosi atau mesej ringkas tidak dapat menyampaikan emosi, nada suara dan bahasa tubuh secara menyeluruh. Sebagai contoh, ayat seperti "baiklah" boleh ditafsir sebagai persetujuan ikhlas, persetujuan terpaksa atau bahkan sindiran, bergantung kepada tafsiran penerima. Keadaan ini sering menimbulkan konflik kecil yang akhirnya boleh merosakkan hubungan. Menurut kajian dalam bidang komunikasi, lebih 60% makna komunikasi disampaikan melalui unsur bukan lisan seperti intonasi suara dan ekspresi wajah. Hal ini jelas membuktikan bahawa komunikasi digital mempunyai kekangan yang besar berbanding komunikasi bersemuka. Oleh itu, pengguna media digital perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan memastikan mesej yang disampaikan jelas serta tidak menimbulkan kekeliruan. Hadirin yang dihormati, cabaran kedua yang semakin membimbangkan ialah penyebaran maklumat palsu atau berita tidak sahih. Dalam era digital, sesiapa sahaja boleh menjadi penyampai maklumat tanpa tapisan profesional. Berita palsu boleh tersebar dengan pantas melalui media sosial dan aplikasi mesej, terutamanya apabila melibatkan isu seperti kesihatan, keselamatan atau agama. Sebagai contoh, penyebaran maklumat kesihatan yang tidak tepat boleh mengancam nyawa dan menimbulkan panik dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahawa kemahiran komunikasi sahaja tidak mencukupi, malah pengguna juga perlu memiliki literasi digital dan keupayaan berfikir secara kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan sesuatu maklumat. Hadirin sekalian, cabaran seterusnya ialah kemerosotan adab dan kesantunan bahasa dalam komunikasi digital. Media sosial sering menjadi medan untuk meluahkan emosi tanpa kawalan sehingga wujudnya komen berunsur penghinaan, cacian dan kebencian. Penggunaan bahasa kasar bukan sahaja mencerminkan kepribadian individu, malah mencerminkan tahap kesantunan masyarakat secara keseluruhan. Bahasa yang tidak beradab boleh mencetuskan konflik, menjejaskan keharmonian dan mencalar imej bangsa. Sebagai bangsa yang terkenal dengan budi bahasa dan nilai sopan santun, kita seharusnya mengekalkan adab berbahasa walaupun berada di alam maya. Hadirin yang dihormati, selain itu, kebergantungan yang berlebihan terhadap teknologi digital turut menyebabkan kemerosotan kemahiran berkomunikasi secara bersemuka.
Ramai individu, khususnya golongan muda, lebih selesa berinteraksi melalui skrin berbanding bertentang mata. Keadaan ini boleh menjejaskan keyakinan diri, kemahiran sosial dan keupayaan menyampaikan idea secara lisan. Dalam dunia pekerjaan, kemahiran komunikasi bersemuka amatlah penting, terutamanya dalam pembentangan, temuduga dan perbincangan profesional. Oleh itu, keseimbangan antara komunikasi digital dan komunikasi bersemuka perlulah diberi perhatian yang serius. Hadirin sekalian, dalam bidang pendidikan, komunikasi digital membawa cabaran yang tersendiri. Pembelajaran dalam talian memerlukan komunikasi yang jelas, berkesan dan juga beretika antara guru dan juga pelajar. Namun, kekangan seperti gangguan internet, salah faham arahan dan kurang interaksi secara langsung boleh menjejaskan proses pembelajaran. Oleh itu, pendidik perlu menguasai kemahiran komunikasi digital agar penyampaian ilmu lebih berkesan. Hadirin yang dihormati sekalian, komunikasi dalam era digital juga memberi kesan terhadap kesihatan mental. Tekanan untuk sentiasa memberi respon, perbandingan sosial di media sosial serta komen negatif boleh menjejaskan emosi individu. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi bukan sekadar penyampaian maklumat, malah melibatkan aspek emosi dan kesejahteraan mental. Hadirin sekalian, bagi menangani cabaran-cabaran ini, etika komunikasi digital perlu diterapkan dalam diri setiap individu. Kita harus berkomunikasi dengan penuh tanggungjawab, menghormati pandangan orang lain dan mengelakkan penyalahgunaan teknologi. Komunikasi yang beretika mampu membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera walaupun berada dalam dunia maya. Hadirin yang saya muliakan, sebagai kesimpulan, era digital sememangnya membawa pelbagai kemudahan dalam komunikasi, namun turut hadir dengan cabaran yang besar. Salah tafsir mesej, penyebaran maklumat palsu, kemerosotan adab berbahasa dan kemahiran komunikasi bersemuka merupakan isu yang perlu ditangani secara kolektif. Oleh itu, setiap individu perlu meningkatkan kemahiran komunikasi, mengamalkan kesantunan berbahasa dan menggunakan teknologi secara bijaksana agar komunikasi dalam era digital benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadi pengguna digital yang berilmu, beretika dan juga bertanggungjawab. Sekian sahaja penyampaian syarahan daripada kumpulan kami. Segala yang baik datang daripada Allah SWT dan segala kekurangan adalah daripada pihak kami sendiri. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.